seorang guru, lahirnya generasi yang berani mengejar impian. Mereka bukan sekadar mengajar di hadapan kelas, tetapi menjadi penyampai ilmu dan kemahiran, pembentuk peribadi dan pendorong ketika pelajar berputus asa. Dalam sebuah kelas, ada yang bermain, ada yang tidur, dan ada juga yang fokus mendengar setiap ilmu yang disampaikan. Seorang guru tetap sabar mengajar tanpa memilih siapa pelajarnya. Namun di sebalik senyuman dan kesabaran mereka, hidup sebagai seorang guru tidak pernah sunyi daripada cabaran. Murid yang malas menuntut ilmu mengambil tempat yang penting dalam kebimbangan seorang guru. Bagaimana dengan masa depan mereka? Bayangkan betapa risaunya cikgu. Manakala murid yang degil dan melanggar peraturan mencabari kesabaran seorang guru. Bayangkan betapa susahnya menahani kemarahan cikgu. Tetapi walaupun mereka mungkin cuma anak murid, kepada mata orang lain, cikgu menganggap mereka seperti anak sendiri. Bila mereka sedih, cikgu berasa terkesan. Bila mereka gembira, cikgu adalah antara orang pertama yang akan tumpang bangga. Sayang seorang cikgu ni tak ada syarat, cuma mahu tengok mereka jadi orang. Hai, Assalamualaikum. Saya Cikgu Azura ingin mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua rakan guru di SMK Bandar Damai Perdana. Dengan ucapan teruskan bersemangat dan Guru Bitara Nadi Negara. Semangat cikgu! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Guru dan selamat hari kita kepada seluruh warga SMK Bandar Damai Perdana. Izinkan saya untuk quote sedikit dalam bahasa Arab berkaitan dengan guru, iaitu Laula murabbi ma araftu rabbi. Jikalau bukan kerana guruku, aku tidak akan mengenali Tuhanku. Terima kasih. Okay, Assalamualaikum semua. Selamat Hari Guru. Happy Teachers Day everyone. Okay, keep on fighting. Alright, do your best. Alright, never give up on our students. Okay, all the best everyone. Selamat Hari Guru Cikgu. Terima kasih atas ilmu dan nasihat yang Cikgu bagi. Kami akan ingat sampai bila-bila. Selamat Hari Guru Cikgu. Terima kasih sebab ada banyak ajar saya. Terima kasih sebab ada banyak layan kerenah saya Cikgu. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Guru dan saya sangat berterima kasih Cikgu. Selamat Hari Guru untuk Cikgu dan selalu sabar layan perangai kami. Terima kasih Cikgu. Terima kasih Cikgu sebab dah layan kami semua. Dengan ini, Lima Ada ingin mengucapkan Selamat Hari Guru. Terima kasih.